kita suka main dengan budak-budak. Bila budak-budak tengok burung buat dengan sabuk, jadi budak-budak suka lah ke. Bila kita suka, kita rasa nak buat biar pelik lagi pada burung. Kita pun cuba buat kura, kita buat semut, kita buat jenis gerak. Bila budak-budak tengok tu, ramai mari rumah kita. Kawan budak-budak tu. Bila kita minat benda ni, ada dah dalam otak fikiran kita. Kalau kita pegang sabuk, kita rasa nak buat burung. Jadi bentuk tu siap-siap dah ada dalam kepala kita. Sebelum ni ada buat tapi bukan dengan sabuk lah. Sebelum ni kita buat motor Vespa dengan ting tu. Lepas tu botol, buat pokok keladi. Kita suka buat benda orang jarang buat. Dia buat siapa, kadang-kadang kita tengok bahan ni boleh buat balik ni untuk jadikan mainan. Kita ambil lah. Jadi kita buat balik. Macam-macam bagi siapa lah kita buat balik. Tapi benda tu kita fikirlah. Benda ni kalau buat balik rumah, kita boleh buat sesuatu. Biasanya bila kita buat siap satu benda ni, kita akan masuk dekat TikTok, post dekat TikTok. Sebab bila kita post dekat TikTok, ramai orang tengok, orang like, orang suka. Bila kita tengok orang suka, orang like tu, kita jadi semakin semangat lah nak buat highway seterusnya. Kita suka tengok orang suka, hiburkan orang.